Orang nak cari ketenangan, jarang saya jumpa. Nak ke mana nak cari ketenangan? Padahal ketenangan yang sebenarnya ada dalam rumah kita. Ada seorang isteri, yang mana isteri ini diberikan satu jaminan oleh Allah masuk syurga ketika mana dia masih lagi hidup. Biasa kita dengar 10 sahabat yang dijamin syurga. Tapi ini wanita, dia isteri. Dia dijamin syurga, maksud dia orang yang baik. Dia orang baik, tapi dia pernah membuat satu penyaksian. Dia bagi tahu kepada masyarakat yang suami aku ni orang yang baik. Siapakah dia? Khadijah bintu Khuwailid. Subhanallah. Khadijah pernah bagi tahu kepada Nabi ketika mana dalam peristiwa Nabi diberikan wahyu yang pertama. Kan? Ketika itu Zammiluni. Lepas tu Nabi meluahkan kepada Khadijah, wahai Khadijah, habislah aku. Aku akan menimpa kesakitan, menimpa keburukan dan sebagainya. Apa kata Khadijah? Ya Muhammad, bagaimana mungkin kejahatan akan datang kepada kamu? Lebih kurang macam itulah. Bagaimana mungkin kejahatan akan sampai kepada kamu dalam keadaan kamu berbuat baik kepada seluruh penduduk Mekah. Dalam keadaan kamu pandai menyimpan rahsia, pandai menyimpan amanah, bagaimana mungkin orang berbuat jahat kepada kamu? Dia memuji kebaikan yang dilakukan oleh Nabi. Sebab itulah kita tengok da'i hari ini, orang nak cari ketenangan, jarang saya jumpa. Nak ke mana nak cari ketenangan? Padahal ketenangan yang sebenarnya ada dalam rumah kita. Ketenangan yang sebenarnya ada dalam rumah kita. Rumah dan isteri kita tempat ketenangan yang sebenar yang diajarkan oleh Nabi. Mana? Akhir sekali. Poin yang terakhir sekali,